Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Dendam Seorang Madu episod ke-7. So jom kita tonton. You orang buat apa kat sini? Ha? Nak jadi forensik ke apa? Mana tahu ada yang bukti tertinggal kat sini. Tak payahlah nak biadab sangat dengan I. Patut hormat sikit. I baru je hilang menantu I. Terkejut je tengok menantu dia hidup lagi. Okey, itulah dia perkembangan watak seorang madu yang asalnya kita nampak macam lemah aja bila dia selalu ditekan oleh pelbagai pihak, macam isteri pertama kepada suami dia. Lepas tu rupanya macam mak mertua dia pun ada rancangan jahat dia. Itulah kalau korang tengok dalam episod ni, Faris kena ditangkap polis, kena tahan dah, bukan tangkap polis, kena tahan, kena soal siasat sebab punca kebakaran yang sebenarnya saya rasa Hanum yang set up semua, tapi polis tanya Faris mungkin sebagai punca kebakaran lah, sebab biasanya kebakaran ni polis sama ada kebakaran tu berlaku kerana litar pintas ke benda macam tu lah, kemalangan. Tapi boleh jadi disengajakan. Jadi Faris yang soal siasat. Lepas tu Izara pun buat lah jadi macam isteri yang concern, isteri yang prihatin lah, macam nak tahu apa jadi kat laki dia gitu. Tapi yang lebih penting dalam adegan ni sebenarnya ialah perkembangan watak seorang Rehana. Sebab Rehana ni yang macam yang saya cakap, dia mula-mula kita tengok dia sebagai seorang wanita yang lemah, selalu kena ditekan oleh pelbagai pihak, selalu kena bully. Inilah bermulanya dendam. Dia akan balas dendam start dari sini. Sebab dia tengok macam dia tengok sendiri raut wajah Hanum tu, macam ada sesuatu yang dia simpan. Macam dia akan tahu apa kebenarannya nanti. Lepas tu dia akan balas dendam dekat semua. Kita nak tengok macam mana pembalasan dendam seorang Rehana nanti. Okey, jumpa lagi.